surah Ma'idah ni, saya pun tersemok. Sini satu, kemudian layan ni, dia layan ni. Ustaz baca macam ni, Ustaz, betul ke bacaan dia macam ni? Itu cara dia. Bukan kata kita duduk sebar kata Tok Imam tu 3 tempat salah. Tok Imam tu salah, dia kata. Dia ni mohonnya baru boleh baca Quran je. Dia tu cuma hebat lebih pada Tok Imam balik daripada Syura tu dia. Tok Imam Mekah komplain lagi. Tok Imam Mekah betul-betul. Tok Imam baca qiraat lain. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi zero Tok Imam ni. Oh, pada Tok Imam tu. Rosak dengan zat tukar. Tok Imam baca qiraat lain. Ini dia tahu yang tu je. Dia tahu hatta ma yuhatimu hentam. Dia tahu dia. Tapi Tok Imam tu baca pelik sikit. Dia berkata Tok Imam ni tak betul. Mari Mekah tak betul Tok Imam ni. Ni tak salah tuan-tuan sekalian, kita nak semak. Tetapi jangan kita nak attack Tok Imam. Bukan nak cari salah Tok Imam. Ini saya pun setuju. Dan memang saya tak setuju pun. Kita nak semak imam baca okey. Ada sedikit khilaf, percakapan dengan apa yang kita baca, yang kita tahu, tanya Tok Imam. Ada setengah tempat sengaja tuan-tuan sekalian tengok Quran. Bagus tengok Quran. Lebih baik dia tuan-tuan sekalian kita dengar saja, tak payah semak. Dalam ayat ada disebut tuan-tuan sekalian, bila mana dibaca ayat Quran kepada kamu, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila mana dibaca kepada kamu ayat-ayat Quran, kamu dengar dan kamu diam. Tok Imam nak baca banyak, kita dah habis Fatihah, kita diam. Jangan duduk kalut dengan Tok Imam nak baca ayat yang Tok Imam baca, kita dengar saja. Wasma'u wa ansitu. Kamu dengar dan kamu diam. Lagi cantik. Sebab Tok Imam baca kita dengar, kita dapat pahala. Bukan kata Tok Imam dia dapat pahala, kita duduk diam ni tak dapat pahala. Tak. Kita nak semak tak jadi satu kesalahan. Cuma jangan nak cari kesalahan Tok Imam. Ini kena hati-hati tuan-tuan sekalian. Hati-hati dalam bab ni. Okey. Saya nak sambung lagi tentang nak minta sesuatu tadi, minta dengan Allah. Ada bentuk yang kita minta direct dengan Allah, dan ada juga bentuk minta dengan Allah, tetapi ada juga usaha melalui manusia. Ada juga kena melalui manusia. Kita nak minta projek nak jalan ke masjid ke mana, minta dengan Allah, ya Allah bagi lantar, Allah tak bagi, tuan-tuan sekalian. Bukan kata duduk sekejap lori mari, dia tanya kamu minta itu dah sampai dah. Mana kita kena ada hubungan dengan JKR. Masalah air problem, kena hubungi dengan Syabas. Dia tak boleh direct gitu. Makna ada juga keperluan. Sebab itu kita ni dalam konteks komunikasi ada hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ada yang direct dengan Allah, ada. Kita dah, contoh kita buat kesalahan, kesilapan. Kita minta maaf dengan seorang orang tak nak maaf kita. Kita dah nak minta maaf. Minta maaf lah tuan, saya hari itu ada tersebut tentang diri tuan, benda yang tak baik sangat. Apa dia kamu sebut? Kita pun sebutlah ikhlasnya kita tuan-tuan sekalian. Kita ikhlas. Dia pun masuk kat dapur, dia bawa keluar pahala. Dia kata kamu kenal ni benda ni? Ni kamu kenal? Dia memang keluar pahala. Jadi dia tak nak maaf kita. Kalau dalam bab ni dia kata aku dah mati, aku dah mati, balik aku tak nak maaf kamu, maka yang ni direct dengan Allah SWT. Kita minta dengan direct dengan Allah SWT. Ya Allah, aku telah pergi minta maaf dengan si fulan yang pernah aku buat kesilapan dengan dia, dia tak nak maaf aku, ya Allah. Aku harap kau bukakanlah pintu hati dia, lembutkanlah hatinya ya Allah, untuk memberi kemaafan kepadaku ya Allah. Aku cukup takut, bimbang ya Allah, kalau tak selesai dengan makhlukmu, bagaimana aku nak selesaikan di hadapan kamu nanti ya Allah. Minta dengan Allah. Kita dah minta maaf dah. Yang problemnya tak minta maaf pun dengan orang ni, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, maafkanlah kesilapan aku dengan orang. Syarat dia kalau ada kesilapan dengan manusia, kita kena minta redha dia, minta halal dia, minta dia maafkan kita, baru Allah maaf. Ini sebab itu susah kadang-kadang kalau ada kesilapan dengan orang lain.
Pernah menganiaya orang ke? Pernah ambil hak orang ke? Pernah tipu orang ke? Ini nasihat yang tak betul pada orang ke? Ini problem. Sebab itu hubungan sama manusia kena jaga sangat, tuan-tuan sekalian. Dengan Allah senang je. Kita istighfar kepada Allah. Istighfar sampai menangis. Meleleh air mata, tuan-tuan sekalian. Nak bulan Ramadan ni cukup sensitif kita menangis. Bangun qiyamul menangis. Dia ada buat, orang kata kalau air mata tu panas, lain pula. Air mata tu sejuk, lain pula. Tuan-tuan biasa sentuh air mata tuan-tuan, panas ke sejuk? Kalau macam strawberry sejuk, lain pula. Mungkin nak kahwin semalam, nangis juga. Tapi kalau rasa panas tu menyesal kot. Ini orang sebutnya gitu. Yang seronok je tu, kita rasa seronok, air mata lain, mungkin panas. Tapi kalau betul-betul rasa menyesal, insaf, air mata tu dia sejuk. Cubalah malam ni bahagia mula, zikir banyak-banyak. Ya Dzal Jalali wa, zikir banyak-banyak. Ataupun hasbi rabbi ke apa, last kali menangis, tutup lampu sikit menangis, jangan air mata. Kalau rasa panas, ada apa umur panjang ni kot. Kenapa sejuk tu? Itu bulan Ramadan ni juga jalan. Tak, yang lebih-lebih lagi tak nak datang surau masjid lagi cepat jalan. Ni kena ada beza. Dia orang sebut kajian dia buat betul ke tidak, wallahu-a'lam. Cuba kalau betul-betul kita insaf, cuba rasa air mata kita panas ke sejuk. Kalau keluar juga air mata rasa seronok, tuan-tuan sekalian, cuba rasa. Ada juga kadang-kadang anak dia percaya, anak dia balik raya, raya nanti jumpa semua, nangis juga. Lama tak jumpa berpeluk, nangis. Cuba jangan sentuh air mata, sentuh air mata, sejuk kepada. Tapi kalau air mata keinsafan, ada lain, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ni cukup gembira, seronok orang minta penyediaan. Kalau yang hak dengan Allah, terus minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hukum kait dengan manusia, selesai dengan manusia dulu, kemudian penghujungnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghujungnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai hari ni orang nak tukar, yang cikgu lah ramai hari ni. Saya pun tengok beberapa orang kawan-kawan tak ada share yang kenal-kenal, dia kata minta tolong. Lama dah dia mengajar di Terengganu, suami mengajar di Kelantan. Ada satu kes tu, seorang suami di Gua Musang, dia di Macang. Saya kata tak apalah, tu satu negeri dia tu. Ada yang duduk di Sarawak nak pindah suami di Kuala Lumpur. Macam saya ni kerja di Kementerian Pelajaran. Saya kata yang pertama, isilah borang pertukaran bulan 6 dengan bulan 9 atau apa, saya tak tahu. Isilah borang, telefon lah kata yang kenal. Yang penting dia merayu kepada Allah. Nak bulan Ramadan ni merayu kepada Allah. Ni terawih pun tak datang, macam mana Allah nak makbul doa kan? Terawih pun tak datang. Cuba terawih komplit set, kata bulan ni, bulan Ramadan ni komplit, merayu pula merintih kepada Allah. Entah kena pula malam Lailatul Qadar, Masya Allah, tergerak hati menteri nak tukar hamba Allah ni. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Merayu sampai ada seorang tu pasrah sangat dah, sebab isteri duduk di Sarawak, dia duduk di Kuala Lumpur, sampai di airport Sarawak tu, nak masuk ke dalam tu lebih kurang 5 jam lagi. Lebih kurang 5 jam. Sedih, dia kata sedih. Saya kata yang pertama bersyukur kerana ada kerja, bersyukur dalam waktu, kerana kita ada kerja. Berapa orang yang minta nak kerja tak ada kerja? Kita kena bersyukur. Ustaz, pasrah ada saya, buat yang tu tak kena, yang ni tak kena, saya serah nak jadi apa jadi. Tak boleh. Dia bukan prinsip orang Islam macam ni. Prinsip orang Islam dengan Allah, wabah dengan Allah. Dah kamu hantar surat, tak ada lagi respon, tak ada lagi jawapan, minta dengan Allah. Mana tahu tuan-tuan sekalian, Allah nak ubah hati manusia di sekelip mata. Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik wa la ta'atik. Sekelip mata aja Allah nak ubah hati manusia. Hari ni rajin. Lah, malah. Malah. Lah, rajin. Mana kita tahu? Ada juga orang malam terawih, takdir satu malam terakhir dia datang. Takdir Allah pula kena Lailatul Qadar. Mana kita tahu?
Habis tu Ustaz, kami yang duk ulang-alik masjid ni, ada orang banyak-banyak dah. Sebab anugerah Allah juga Lailatul Qadar ni, Allah bagi pada orang yang dia kehendaki juga. Orang ni malam datang selang-seli gawe takdir Allah, malam dia datang tu Lailatul Qadar, dapat 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Mana tentu yang rajin malam tu sakit perut, minta jauh tuan-tuan sekalian. Rajin malam tu terlelap, lepas maghrib terlelap, bangun subuh, sahur pun tak bagi. Malam tu rupanya qiyamul kan, apa dia ni Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang bagi tu Lailatul Qadar. Nak dapat Lailatul Qadar, sebab itu doa banyak-banyak. Dan kita sama-sama doa, mudah-mudahan tahun ni kita dapat Lailatul Qadar. Doa banyak-banyak, minta banyak-banyak kepada Allah. Nak minta apa tuan-tuan sekalian? Yang pertama, minta Allah bagi taufik dan hidayah, biar kekalnya ni. Satu, dalam bab minta supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk buat ibadah. Yang kedua, biar Allah bagi istiqamah, konsisten dengan ibadah. Ini penting. Ada orang minta dia jadi kaya sekejap saja. Kekayaan dia tak kekal lama. Sebab itu kita minta dengan Allah, yang pertama beri taufik dan hidayah untuk permudahkan buat ibadah. Yang kedua, minta Allah istiqamahkan dalam jiwa kita. Allah, minta Allah istiqamahkan dalam jiwa kita. Minta Allah bagi sabat, ketetapan dalam jiwa kita untuk buat sesuatu ibadah. Contohnya bulan Ramadan, kita bukan minta Allah pemudah urusan untuk buat ibadah saja, tetapi dalam konteks atau dalam tempoh yang tidak lama ini, sedihlah. Tak nak biar Allah bagi kita konsisten di dalam melakukan ibadah ini. Ini penting. Ini penting. Minta dua benda lah. Yang pertama, minta mudah untuk melakukan ibadah. Yang kedua, minta istiqamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia sebut apa tuan-tuan sekalian? Dan ketahuilah, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul, kata Nabi, untuk memberi manfaat kepada engkau dengan suatu, tidak mereka dapat berikan kepada engkau kecuali dengan suatu yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala ke atas kamu. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan kamu dengan suatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan suatu yang sudah ditulis oleh Allah atas engkau. Apa maknanya? Kalaulah manusia ini berkumpul, kata Nabi, untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kamu, nascaya manusia tidak mampu melainkan dengan izin ataupun ketetapan Allah. Apa kita takut sama makhluk Allah? Tak takutlah kita. Tak takut, tak bimbang dengan makhluk Allah. Kadang-kadang nak berubah, ambil kira seawal, malulah, segarlah. Nak datang masjid, Allah, takkan bulan Ramadan je nak pergi kuliah subuh sebelum ni, aku tak pernah datang. Ini manusia, kata Nabi, tak ada sedikit pun kuasa untuk beri manfaat dan mudarat kepada kamu yang kamu bimbang, melainkan dengan izin dan ketentuan Allah. Kalau dah ada dalam Lauh Mahfuz, itulah kehendaknya, maka berlaku. Kamu buatlah macam mana, pasti akan berlaku. Kalau kita ni mati dengan husnul khatimah, buatlah macam mana. Persoalannya kita tak tahu hari ini. Kita ni mati husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, waliyazubillah. Sebab itu kita usaha penuntut nanti kita nak la ilaha illallah. Ini antara target dan perancangan kita hidup di dunia. Kita nak baik sampai penuntut nanti husnul khatimah. Masya Allah. Husnul khatimah. Kita tak nak su'ul khatimah dalam hidup kita. Tak nak, tuan-tuan sekalian. Penyudah kita nak husnul khatimah. Apa saja yang ada di pertengahan ini tak ada apa nilainya. Yang ada nilainya penuntut nanti. Situ kita nak tengok. Sebab itu hari ini kita berusaha. Sebab ulama dah pesan kepada kita, nak tengok seseorang tadi mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, tengok kepada perwatakan kehidupan dia, gelagak dia, sikap dia, fenomena, realiti kehidupan dia macam mana. Kalau realiti kehidupan dia sentiasa dalam kebaikan, ada harapan untuk husnul khatimah. Kalau sebaliknya realiti kehidupan dia dalam kejahatan, asyik seronok saja buat jahat,
tak fikir soal nak berubah, tak fikir soal nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, maka ada kebarangkaliannya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyazubillah. Sebab kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Cuma ulama bagi sedikit clue dia, pembayang dia, nak tahu dia akan tengok kepada gelagat kehidupan, realiti kehidupan seorang. Kalau sentiasa ulang alik masjid, ingat tentang rumah Allah, ingat tentang solat, ingat tentang bacaan Quran, ingat soal sedekah, ingat soal kebaikan, kebajikan, insya-Allah ada harapan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi asyik fikir soal dunia, anak yang punya, maka kebarangkalian yang beratus untuk mati dalam su'ul khatimah itu ada. Maka kena hati-hati dengan dunia. Nabi sebut, kalau berkumpul umat manusia untuk memberi manfaat dan kemudaratan kepada kamu, dan mereka tidak mampu, melainkan dengan izin Allah. Semuanya izin Allah. Jangan bimbanglah. Hari ini banyak juga kes-kes sihir, banyak hari ini buka, santau hari ini. Kalau Allah tak izin, tak ada apa tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita juga kena ada doa-doa pendidik dia bagi untuk nak backup kita. Kita kena ada. Antaranya Nabi ajar 30 tu senang je. Nak tidur, tiup tangan, baca 30, sapu untuk mengelak daripada kena sihir. Hari ini macam-macam tuan-tuan sekalian, macam-macam. Saya jaga bahagian pembangunan keluarga, macam-macam kita timbul. Kadang-kadang Ustaz saya masuk dalam rumah bukan. Tapi kalau pergi berjalan, apa mungkin? Apa benda sebenarnya? Apa benda sebenarnya? Masuk je rumah berada. Semalam ada satu kes suami kerja di Singapura. Balik setiap weekend lah. Hari Jumaat balik, hari Ahad pergi. Balik je hari Jumaat, masuk je pintu rumah berada. Saya kata, dah lah kamu ni bertemu 2 hari saja dalam tempoh seminggu. Dia kata boleh katakan tiap-tiap minggu bergaduh bila mana suami balik. Saya kata Allah, sial. Baru kahwin bulan 8 2013. Apa problem sebenarnya saya kata? Tahu Ustaz, dia jadi cakap pun. Suami pun ada cakap, sepatutnya dah lama tak jumpa pengantin baru ni tuan-tuan sekalian. Kalau yang dah kahwin 20-30 tahun, saya tak peduli. Dia suka baru kalau duduk jauh-jauh. Mana seorang Thailand, seorang Singapura, dia suka macam tu. Ni baru kahwin tak sampai setahun lagi, balik rumah bergaduh. Apa problem dia? Saya tak nampak. Tak nampak saudara-saudara problemnya apa? Apa masalah dia? Konflik apa? Dalam seminggu kamu tak jumpa, balik je sekali bergaduh juga. Kadang-kadang dia kata, Ustaz katanya isteri dia hari Jumaat bergaduh, hari Sabtu tak tegur siapa. Hari Ahad suami balik ke Singapura. Allah, saya tak kenal nak fikir. Saya nak fikir apa tuan-tuan? Ada apa? Tuan-tuan kalau boleh fikir cadangan saya, kita nak bantu dia. Saya kata sepatutnya masa 2 hari kamu guna sebaik mungkin sebab ni, semaksimal mungkin masa ni untuk kamu melahirkan kemesraan, kasih sayang kamu. Tempoh 2 hari, masa yang amat penting, masa yang amat-amat berharga untuk kamu pasangan ni. 2 hari nak makan bersama, nak bergurau senda, nak apa. Ini nak belai pun belai. Kata 2 hari ni kata cukup istimewa. Kamu nak buat masa yang cukup istimewa. Tapi itulah masalah. Balik je suami ke KL ni gaduh hari Jumaat. Hari Sabtu tak tegur, hari Ahad suami balik. Allah, sedih. Kalau kita berada di tempat situasi dia, kalau keluarga kita kena macam tu. Bila mana saya sebut semalam, suami pun lari nampak panjang. Saya kata okey lah. Kata boleh faham. Saya sebut beberapa perkara lah. Saya pun tak ada pengalaman juga. Baru kahwin beberapa belas tahun baru nak balik dengan tuan-tuan ni. Tapi yang banyak problemnya tuan-tuan lah. Biasa lah. Macam kereta lama, kereta baru. Biasanya kereta lama tu banyak problem dah sikit. Kereta baru ni pun rosak juga. Tapi rosak pun ada tempat-tempat yang kita boleh guna. Jangan terasa pula tuan-tuan sekarang kurang je pagi-pagi. Yang keempat saya nak sebut, ini dalam riwayat yang lain, nak ambil lah sekejap, saya tahu dah, kita tak boleh nampak, kita nak balik tidur dulu. Yang keempat, nasihat Nabi dalam riwayat yang lain. Dalam hadis tadi 3 benda. Kamu jaga Allah, Allah jaga hak kamu. Minta kepada Allah.
Yang ketiga, kamu yakin tidak ada makhluk, sesuatu makhluk pun yang boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kamu melainkan dengan izin dan ketetapan Allah. Yang keempat, Nabi sebut dalam hadis yang lain, nasihat kepada kita, Nabi kata, ingatlah banyak-banyak kepada Allah masa kamu senang, masa kamu lapar. Ingat banyak-banyak kepada Allah. Sebab Nabi tahu dah penyakit umat dia ni, dia ingat kepada Allah bila mana dia ditimpa susah, bila mana dia susah, bila mana dia diuji, maka dia ingat kepada Allah banyak-banyak. Masa dia senang, kadang-kadang lupa daratan, kacang lupakan kulit, lupa. Tuan-tuan sekalian, masa muda enjoy, Masya Allah. Masa kita sihat enjoy, beribut sana ke sini, ke sana kemari, seronok, tenggelam dalam keseronokan dunia. Tapi bila mana dah berumur, fikir macam-macam, fikir dah, menangis dah, apa dah. Ustaz saya ni umur dah 60-an, 70-an, apa benda yang saya boleh buat, amalan yang menyebabkan saya ni cepat masuk syurga. Dia dah hisap dah, fikir soal syurga dah. Dia menangis sebab apa? Umur dia tak banyak dah, dia fikir. Ibadah dia pun sikit. Dua problem dah. Yang pertama, ibadah dia sikit dia rasa, sebab dia hisap tu dalam keadaan umur dah 50-an, hujung 50-an. Yang kedua, dia rasa baki usia dia tak lama, sebab tu dia rasa sedih. Dia rasa sedih. Jangan bimbang, jangan bimbang. Alhamdulillah, adanya keinsafan, adanya kesedaran. Mudah-mudahan dengan kesedaran tadi, Allah SWT ampun dosa kita. Antaranya bulan Ramadan ni, Allah dah bagi jaminan, Nabi dah bagi jaminan, Allah ampun dosa. Orang yang berpuasa, orang yang hidupkan Ramadan, Allah ampun puasa, Allah ampun dosa dia. Apa kita nak pelik? Jangan fikir, yang dah insaf, yang dah sedar, jangan kita rasa pelik, menggelabah kita. Jangan menggelabah, sebab kita dah insaf. Yang kita kena fikir, yang tu tak sedar-sedar lagi. Sebab tu ada bila mana orang mati kelam kabut, sibuk sangat. Saya kata orang mati ni tak perlu sibuk sangat kita. Sesampak kala, laksanalah tanggungjawab kita. Orang hidup ni kata berpuluh-puluh kala kita kena rancang tu dia. Beratus-ratus kala kena rancang tu dia. Kena bagi ceramah, kena didik dia, dakwah dia, seru dia, macam-macam. Orang mati pak je senangnya. Yang kadang-kadang kelam kabut kan orang mati. Kelam kabut, saya kata orang mati pandangan saya tak payah kelam kabut. Mandi dia, kapal dia ke bumi, semuanya sesat. Sesat. 4 kala je. Orang hidup ni macam-macam. Sebab orang hidup lah, nak makan, nak minum, nak berhibur, kita kena pandu dia, kita kena guide dia. Orang mati ada kena guide dia, ikut sini, ikut sini, laluan ni, laluan. Tak ada. Dia pun Allah komplain, aircon tak ada, fan jenazah ni, dia ada komplain. Tak ada. Senang saja orang mati. Kenapa kita susah sangat bila mana seorang tu mati? Nampak susah sangat, pulang kabut. Yalah kena kelam kabut lah orang mati tu sekalian. Tapi fikir bagaimana orang mati, saya tak nampak sana. Sesahabat perkara ni laksana tanggungjawab kita, orang hidup terhadap orang mati. Tapi orang hidup ni tuan-tuan sekalian, dia tak mati-mati lagi ni. Macam kita ni, banyak benda yang kita kena buat, banyak benda yang kita kena buat, banyak benda yang kita kena fikir, banyak benda kita kena fikir. Ini kadang-kadang kita dah jadi terbalik, tuan-tuan. Dah jadi terbalik. Orang yang buat baik itulah kadang-kadang kita nampak buruk. Orang buat buruk tu kita nampak baik hari itu. Dan jadi susah pemikiran umat Islam hari ini. Jadi susah. Para orang cerdik pandai, alim ulama itulah kita nampak tak ada sambutannya, tak ramai sambutannya. Tapi kalau cuba kita bawa arti, ramai kata sekalian. Ramai. Ramai. Dia datang. Ini dia jadi terbalik dan pemikiran umat Islam. Ke masjid minta ramai, tak ramai. Kalau cuba pergilah hari ini pasar raya, nak tengok orang. Pergi pasar raya hari ini, pasar raya ramai, sambutannya hebat. Dia jadi terbalik dan pemikiran umat Islam hari ini. Yang ni orang hidup kita nak urus ni, kita nak urus. Yang datang masjid pun kita nak urus, yang datang ke pasar raya ramai-ramai berlombok-lombok, kita nak urus juga mereka. Macam mana? Ini kita kena fikir. Orang mati senang, semua kita kapal. Walaupun dia tak tutup aurat pada dia hidup. Ada orang, yang ni besar, tak payah kapal dia, sebab dia memang dia tak tutup kepala pun. Kita tinggal begitu je dia. Ada orang macam tu, tak ada. Semua kita tutup. Semua dengan 3 kain putih semua. Orang perempuan lebih sikit. Itu saja. Sesat lah.
Yang hidup tu kita nak urus tuan-tuan sekalian. Bukan. Tapi itulah keadaan gambarannya terbalik hari ini. Oleh sebab itu Nabi pesan, masa kamu lapar, masa kamu senang, banyak ingat kepada Allah. Bila mana ingat Allah masa lapar, Allah ambil perhatian kepada kamu masa kamu susah. Ini kita nak. Sebab masa kita susah, kita sangat memerlukan pertolongan. Pertolongan siapa? Rabbul Alamin. Kalau kamu nak yang tu, masa kamu senang, masa kamu lapar, perbanyakkan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ingat dia bukan kata pegang tasbih, jalan puluh kiri, pohon bagi salam, menjawab dalam hati je dia. Sebab kamu tak tahu aku sedang buat apa? Mana ingat kepada Allah. Sampai masa dia tunai Allah, tunai tanggungjawab kita. Sampai masa dia zakat fitrah, bayar zakat fitrah. Zakat pendapatan, bayar zakat pendapatan. Sampai masa ke masjid. Sampai masa buat perintah Allah, laksanakan perintah Allah. Itu makna kita telah ingat kepada Allah. Bukan kata duduk atas jadah 24 jam tak kerja buat apa. Itu tanda orang ingat kepada Allah. Mana melaksana segala perintah dan arahan Allah yang ditetapkan. Mana kita sentiasa gugur dengan Allah. Kenapa? Kerana kita nak Allah bantu tolong kita masa kita susah, masa kita sakit, masa kita duka cita. Masa itulah kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Maka kalau nak yang tu katanya ulama, katanya Nabi, maka ingat Allah banyak-banyak masa kita senang. Sekarang ni masa Allah bagi peluang kita, kita nak Allah bantu kita, tolong kita masa kita mati, maka kita kena perbanyakkan ingat Allah masa kita hidup. Siapa boleh tolong kita bila mana kita mati nanti? Tak ada seorang pun. Ahli keluarga pergi hantar sekejap je, kemudian pakat balik. Kereta kita yang mewah-mewah pun pergi hantar dekat pagar kubur. Ada boleh masuk sampai ke liang lahat? Tak ada. Zakat apa dia pagar kubur. Yang baliknya dua, kata Nabi, yang pergi hantar jenazah ni 3. Keluarga dia, harta dia, dan amal kebajikan si mati. Balik 2, tinggal 1. Balik apa? Segala harta dia balik, keluarga dia balik. Ada keluarga dia nak tunggu, isteri nak tunggu. Saya meninggal dunia, isteri saya kata tak apalah bang, kita duduk 2 liang lahat. Ataupun isteri saya meninggal, saya kata tak apa ayah, abang temayang sampai bila-bila, aku tak sanggup berpisah denganmu. Ada macam mampu nak tunggu tu sekali. Tak usah cakap dah. Masa ni bolehlah lautan api ku sanggup harungi. Ku tak sanggup berpisah walaupun sedetik masa. Tak usah cerita lah. Meleleh hai mata 3 hari, lepas tu meleleh hai mulut pula. Itulah perangai kita. Yang ada bersama dengan si mati siapa? Amalan. Maka masa itulah sangat memerlukan pertolongan, rahmat, kasih sayang Allah. Maka kena perbanyakkan ingat Allah masa kita hidup. Mudah-mudahan Allah akan bantu tolong kita masa kita mati. Kita bimbang kalau manusia hamba Allah lupa Allah masa dia hidup, mati nanti Allah kata buat urusan kamu sendiri. Sebab masa kamu hidup, masa kamu sihat, masa kamu lapar, kamu banyak lupa kepada aku. Aku hari ini pun buat lupa kepada kamu. Ikutlah salurannya. Kalau mereka kata masuk ke dalam neraka lah, itu kita bimbang. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian yang sedikit tazkirah kuliah pada pagi ini dapat memberi suatu semangat kepada kita untuk teruskan kehidupan dengan jayanya. Khususnya bulan Ramadan, ambil peluang tuan-tuan sekalian, ambil peluang. Dan sunnah Nabi juga bukan sekadar kita, tapi melibatkan orang ramai, ahli keluarga kita secara berjemaah. Tuan-tuan sekalian, kita sedarkan ahli keluarga kita, anak menantu kita, siapa saja yang berjamaah, sila telefon. Hidupkan Ramadan, hidupkan Ramadan. Itu yang dikatakan ihya Ramadan. Sebagaimana kita datang ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Bukan selamat datang saja, mana ada pengisian kepada Ramadan tadi. Kita mesti adik-beradik kita dan sebagainya. Hidupkan Ramadan, hidupkan Ramadan. 10 terakhir pula bangun qiyamulan, bangun qiyamulan. Mana biar nampak suasana Ramadan itu meriah dan cerianya, dan kita pun seronok dengan ketibaan Ramadan ini. Itu yang kita nak adakan. Peluang keemasan Allah bagi kepada kita. Siapa saja pun penceramah akan sibuk benda yang agak sama, tuan-tuan sekalian. Supaya apa kita ambil peluang untuk kita ambil peluang, tuan-tuan sekalian. Dan ingat yang disebut oleh Nabi tadi, sentiasa kamu jaga Allah. Hak Allah pelihara. Apa hak Allah? Segala perintah ditentukan oleh Allah, semua hak Allah wajib ditunaikan supaya Allah tunai hak kita. Kita tunai hak Allah, Allah tunai hak kita. Kita pelihara Allah, Allah pelihara kita.
Yang kedua, mintalah dengan Allah banyak-banyak. Minta pertolongan, minta sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yakinlah kita manusia tak mampu untuk beri manfaat dan mudarat melainkan ketentuan Allah. Manusia tak mampu nak bagi rezeki kepada kita melainkan apa yang ditentukan oleh Allah. Manusia tak boleh nak bagi kemudaratan, kejahatan kepada kita melainkan dengan izin Allah. Dan yang keempatnya, ingat Allah banyak-banyak. Di waktu kita senang ni, di waktu kita hidup, mudah-mudahan waktu susah Allah sentiasa mendampingi dengan kita. Waktu kita mati, Allah tolong dan bantu kita. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, berkatilah kami semua di bulan Ramadan ini ya Allah. Berkatilah kami semua di bulan Ramadan ini ya Allah. Dan rahmatilah kami semua di bulan Ramadan ini ya Allah. Kurniakanlah kekuatan dan keupayaan kepada kami ya Allah untuk mengisi saki-baki Ramadan yang Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, mantapkanlah iman kami ya Allah. Pertemukanlah ketakwaan kami kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah diri kami dan anak-anak suriat keturunan kami ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu yang saleh ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu sentiasa melakukan ketaatan dan perhatian diri kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah taufik hidayah-Mu ya Allah kepada ahli keluarga kami ya Allah, kepada jiran tetangga kami ya Allah, kepada sahabat lain kami ya Allah, dan kepada seluruh umat Islam ya Allah. Bantukanlah diri kami ya Allah, dan bantukanlah umat Islam seluruhnya ya Allah, untuk demi kebaikan di atas muka bumi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.